kalau boleh saya sentuh, go through sikit tentang Ikhtiar BN Johor. Ada lagi yang tak selesai manifestonya. Berbanding dengan PH+1, maknanya Pakatan Harapan dululah. Untuk soalan yang pertama, saya nak ajukan kepada saudara Syafiq, sebagai anak Johor, negeri yang sangat signifikan dalam negara kita, bagaimana saudara melihat keadaan politik negeri Johor pada hari ini, sebelum 2018, ataupun pasca 2018 dan yang terkini? Baik, negeri Johor ni ialah pertama kali bila tukar kerajaan pada 2018. So dia asalnya ialah daripada rentas gabungan lah. So daripada PH dan PLAS bersatu waktu itu, dan kita dapat tawan negeri Johor. Dan sebelum tu ialah puluhan tahun memang daripada Barisan Nasional. So dalam keadaan kita baru kenal masa tu PH dan bersatu, tetapi ada kejayaan yang besar kita telah laksanakan. Sebagai contoh, waktu itu Pakatan Harapan dan juga Bersatu, kita letakkan 10 teras manifesto kita, dan kita letakkan KPI itu, waktu itu Perdana Menteri Tun Mahathir meletakkan supaya 100 hari pemerintahan negeri Johor itu terlaksana. Akhirnya negeri Johor tercapai. So ada perkara yang bagus di situ, walaupun Pakatan Harapan plus Bersatu waktu itu. Baik, selepas pada itu 2022 kita berlaku PRN negeri Johor, dan UMNO mendapat two-third, bukan sekadar simple majority tapi dapat two-third. So dari sudut politik Johor memang stabil. Tetapi bagi kami di Johor, walaupun mendapat 2/3 majority, dan bila sudah sehingga hujung penggal, so pada Bersatu, walaupun stabil dalam politik, belum tentu dia menjamin untuk kestabilan ekonomi ataupun kebajikan rakyat Johor lah. Kalau boleh saya sentuh, go through sikit tentang Ikhtiar BN Johor. Ada lagi yang tak selesai manifestonya. Berbanding dengan PH+1, maknanya Pakatan Harapan dululah. 100 hari kita dapat selesaikan 10 teras. Dan saya politik memang stabil, tetapi dari sudut takbir urus dia ada masalah. Pandangan saya ialah kerana terlalu selesa. Kita ada dia Johor ni tak panggil pembangkang, dia panggil pengimbang. Tetapi pengimbang ada 2 blok.